Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana BB cream kita ni mudah sangat nak blend pada kulit dan dia tidak okey, nampak perbezaan ni antara dua tangan ni. Okey, sekarang saya blend, nampak? Dia mula nampak macam cerahnya, nampak macam sesuai tak dengan kulit saya gelap sikit contohlah, ada yang kulit gelap sikit. Okey. Lepas tu dia punya smooth blend tu macam best lah, macam kita campur dengan cream moisturizer dah. Macam ataupun kita campur dengan oil apa kita panggil oil face oil kan. Siapa yang ada masalah kulit kering ni. Dia macam smooth je. Okey, sekarang tengok perbezaan antara dua ni. Berbeza tak? Ketara kan perbezaan kan? Ini dengan ini. Ketara. Okey. Dan nanti dia lagi blend lagi cantik dengan warna kulit kita. Sebab itu ada orang yang pakai yang kulit dia macam gelap sikit tak nampak kelabu. Yang cerah pula tak nampak pucat.